Hubungan suami isteri tak payah belajar, semua orang tahu. Betul tak? Sampai masanya dia tahu tak? Ini ada pula cadangan untuk dibuatkan satu pendidikan seks di sekolah. Dia terima akal. Sebab tu dia tak faham mana daruriyah dan mana nazariyah. Sebab tu kita kata tadi, siapa lebih cerdik, ulama agama atau orang akademik? Akademik dia rasa perlunya pendidikan seks. Orang alim ulama kaji dah benda ni. Dia tahu dah perbezaan ilmu, mana daruriyah ni, mana nazariyah ni. Ini termasuk dalam daruriyah. Bila dalam daruriyah, tak payah buat pendidikan. Ini semua orang tahu. Contoh, makan dengan tangan. Nak kena ajar ke? Semua orang tahu makan dengan tangan. Nah, ada kena masuk kursus dulu. Cara-cara nak makan nasi. Mana ada? Budak-budak kecil pun tahu dah kan. Cuma dia makan tu bersepah sikit. Tu je lah. Tapi nak kata erti dia. Sebab ini satu fitrah yang memang bila manusia itu lahir, satu fitrah Allah dah berikan pada dia. Begitu juga, memang satu fitrah kita orang lelaki tengok perempuan jadi suka. Betul tak? Itu satu fitrah. Benda tu tak payah nak diajar. Ada kita buat kelas dulu. Okey, kalau kamu nampak perempuan rambut dia panjang, kamu kena suka kat dia. Tak payah ajar. Benda tu memang Allah dah letakkan. Istilah bahasa kita panggil default setting. Memang asal-asal tu dah ada lah dalam diri benda tu. Sampai masa dia masa kecil memang tak rasa lagi kan. Sampai besar tu syahwat tu dah mula ada. Tengok dia dah mula rasa suka, rasa minat, rasa malu. Ada. Tu fitrah. Itulah juga disebut daruriyah, ilmu daruriyah. Jadi ilmu daruriyah ni bukan hanya kepada orang Islam, tapi semua orang, termasuk orang kafir pun. Sebab tu orang kafir pun sama je. Sifat kemanusiaan dia tu sama je. Al-a'radul basyariyah, sama je.